Kerajaan Negeri Kedah mengambil maklum bahawa perpaduan bukan hanya isu hubungan kaum semata-mata. Ia juga melibatkan keadilan sistem, peluang ekonomi dan akses kepada perkhidmatan. Dalam masa yang sama, banyak faktor yang mempengaruhi skor ini berada di luar kawalan langsung kerajaan negeri. Sebagai contoh, dasar pendidikan berada di bawah persekutuan. Peraturan akses ke universiti, kolej dan matrikulasi bukan ditentukan oleh negeri. Kelewatan kelulusan semakan kadar cukai tanah yang menyebabkan negeri kehilangan potensi hasil. Dasar ekonomi makro dan banyak agensi penguatkuasaan juga berada di bawah bidang kuasa persekutuan. Maka skor indeks perpaduan nasional ini tidak boleh ditafsir sebagai tanggungjawab negeri semata-mata. Walau begitu, negeri tetap melaksanakan pelbagai usaha yang sedia ada seperti program perpaduan antara kaum, sambutan perayaan pelbagai etnik, penyelesaian isu komuniti seperti kuih, tapak rumah ibadat dan NGO, serta pelibatan masyarakat pelbagai kaum dalam program negeri. Namun, kita juga perlu jujur bahawa usaha ini perlu disokong oleh dasar dan pelaksanaan yang lebih menyeluruh di semua peringkat. Kepelbagaian kaum di negeri ini bukan satu kelemahan tetapi ia merupakan satu kekuatan. Masyarakat Melayu, Cina, India dan Siam masing-masing memainkan peranan dalam pembangunan negeri. Kita sedar bahawa kemajuan Kedah bergantung kepada kerjasama semua pihak, bukan perpecahan. Yang berhormat Tuan Speaker dan sidang hadirin yang saya hormati sekalian, saya ingin menegaskan bahawa kita tidak menolak peranan IPNAS sebagai satu instrumen pengukuran. Namun begitu, pendekatan dan kaedah yang digunakan wajar sentiasa dievaluasi supaya lebih mencerminkan keadaan sebenar perpaduan dalam masyarakat. Bagi meningkatkan skor perpaduan secara menyeluruh, antara perkara yang perlu diberi perhatian ialah penyelarasan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, termasuk menyemak dasar atau arahan yang memberi persepsi layanan tidak seimbang. Contohnya, akses wakil rakyat ke institusi awam seperti sekolah. Seperti yang dititahkan oleh Tuanku, melalui prinsip federalisme, hubungan antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan tidak boleh dilihat secara terpisah. Sebaliknya perlu berasaskan semangat kerjasama yang adil dan saling melengkapi. Kerajaan Negeri Kedah berpandangan bahawa indeks perpaduan nasional mencerminkan persepsi menyeluruh rakyat terhadap sistem, bukan hanya hubungan kaum semata-mata. Oleh itu, peningkatan skor perpaduan memerlukan kerjasama yang erat antara kerajaan persekutuan dan negeri, penyelarasan dasar serta pelaksanaan yang konsisten di semua peringkat. Negeri Kedah komited untuk bekerjasama dengan kerajaan persekutuan dan menyokong usaha memperkukuh perpaduan nasional. Namun pada masa yang sama, adalah penting untuk difahami bahawa pencapaian indeks ini melibatkan faktor yang lebih luas daripada kawalan kerajaan negeri semata-mata. Jadi saya percaya indeks boleh silap tetapi rakyat Kedah tidak akan menipu.